wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Berfirman Allah di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-38 hingga 39 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepadamu, pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia berbanding akhirat? Kesukaan kamu itu adalah salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit jua berbanding kesenangan hidup di hari akhirat kelak. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah bagi membela agamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dan ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taubah ayat 38 hingga ayat 39. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi haditsin an sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-fitan fa aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal ahlas faqala qailun ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas? Qala sallallahu alaihi wasallam hiya harbun wa harbun thumma fitnatus sarra dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'iyal muttaqun. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاط iman la nifaqa fihi wa fustati nifaqin la imana fihi fa idza kana dhakum fantaziru ad-dajjal min yaumihi aw min ghadih. Diriwayatkan daripada Imam Abu Daud daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku telah mendengar ketika kami sedang duduk bersama-sama dengan Nabi SAW, baginda menyebut akan banyaknya fitnah. Di antara fitnah yang disebut iaitu mengenai fitnah Al-Ahlas. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi
Apakah fitnah Al-Ahlas itu? Baginda SAW menjawab, itu adalah pelarian dan peperangan. Kemudian fitnah As-Sarra, kelamnya disebabkan oleh seorang lelaki dari keluargaku yang mengaku bahawa dia adalah dari keturunanku, padahal dia bukan bahagian daripadaku. Dan sesungguhnya keturunanku, yakni ahli bait, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian orang-orang akan bersatu di bawah seorang lelaki yang seperti tulang pinggulnya di atas tulang rusuknya. Kemudian akan ada fitnah Ad-Duhaimah yang tidak akan membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan melayangkan tamparan kepadanya. Dan ketika dikatakan bahawa fitnah itu telah berakhir, maka fitnah itu akan berlanjutan. Di dalamnya seorang lelaki akan menjadi mukmin di waktu pagi dan menjadi kafir pada waktu petang hari. Sehingga orang-orang akan berada di bawah dua kelompok. Kelompok iman yang tidak ada kemunafikan di dalamnya, dan kelompok kemunafikan yang tidak ada iman di dalamnya. Ketika itu terjadi, maka tunggulah Dajjal pada hari itu atau hari berikutnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini dapat sama-sama kita mengambil sedikit waktu, masih berkesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kerana saya difahamkan orang Melayu kita ni kalau raya 3 bulan, ni namanya raya sakan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini bicara kita mengenai fitnah yang terjadi menjelang hari kiamat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna fitnah? Fitnah pada bahasa adalah ujian. Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut, "Walaqad fatanna alladhina min qablikum." Sesungguhnya kami telah menguji umat-umat yang terdahulu. Maka fitnah ini pada bahasanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ujian itu terpisahlah dua kelompok. Fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kazibin. Ada kelompok yang benar-benar beriman dan ada kelompok yang berdusta kepada Allah dengan adanya ujian. Maka fitnah akhir zaman ini adalah ujian untuk Allah tengok mana satu kumpulan yang benar dan mana satu kumpulan yang tidak benar. Adapun fitnah pada syarak adalah peperangan sesama Islam, ataupun disebut sebagai peperangan luar tabi'i. Apa makna luar tabi'i? Dia tidak seperti biasa. Kalau perang orang baik lawan orang jahat itu normal. Yang tak normalnya orang baik lawan orang baik. Yang ni tak normal. Sifat adik-beradik berkasih sayang, tiba-tiba adik-beradik berperang bergaduh sesama sendiri. Ini tidak normal. Maknanya, sebagai contoh, tuan-tuan tengok peperangan di antara Iran, Israel dan Amerika. Itu adalah normal. Dia tidak kelang kabut pun sebenarnya, dia normal. Kenapa dikatakan normal? Kerana orang baik lawan orang jahat. Seperti yang saya katakan tadi, fitnah ini adalah tidak normal. Orang baik lawan orang baik, orang jahat lawan orang jahat. Yang ni tak normal. Yang betulnya baik lawan jahat itu baru normal. Maka pertempuran yang sedap hari ini kita tengok adalah di antara Iran dan Amerika. Dia duduk di dalam padang dengan jersey yang berlainan. Apa makna dia? Tuan-tuan bayangkan sebagai contoh, pemain-pemain bola yang berlawan di dalam padang bola, semuanya pakai baju yang sama, warna kuning. Jam, kita tak tahu mana satu yang kita nak kena sokong, pasal baju semua sama. Dia tak normal. Itu namanya fitnah. Yang normalnya pasukan sebelah sana pakai baju kuning, sebelah sini pakai baju biru. Baru kena, baru normal. Pasal apa? Sebab dia berlawanan, kena pada tempatnya. Maka inilah makna fitnah yang terjadi menjelang hari kiamat, di mana peperangan demi peperangan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di zaman kita ini adalah zaman perang, yang mesti kita sedari bahawa kita berada di dalam suasana perang. Perang ni dah lama, kerana dunia ni tak pernah sunyi daripada peperangan. Bila ataupun apa sebab terjadinya peperangan? Ada beberapa sebab yang digariskan oleh para ulama. Yang pertama, sebab peperangan itu terjadi apabila ada pertembungan di antara baik dan jahat, atau kebenaran dan kebatilan. Bila ada pertembungan ini, maka tercetuslah peperangan. Dia tak akan jadi perang kalau orang baik bertembung dengan orang baik. Dia tak akan jadi perang orang jahat bertembung dengan orang jahat. Sebaliknya, orang jahat dia tak akan suka berkawan dengan orang baik, dan orang baik tak akan suka berkawan dengan orang jahat. Maka apabila berlakunya pertembungan, ini dinamakan peperangan. Yang kedua, seperti di dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadinya hari kiamat hatta yafidal mal, sehinggalah harta melimpah ruah. Dengan sebab harta dunia ini, maka tercetuslah peperangan, kata para ulama. Berebut siapa yang nak kaut dulu keuntungan, siapa yang nak sakau, siapa yang nak kaya. Berebut, akhirnya jadilah berperang sesama manusia. Maka inilah gambaran suasana bahawa kita berada di zamannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Imam Abu Daud pada hari ini, Nabi sebut tentang fasa fitnah ini ada 3 fasa. Dan kita baru masuk 1 daripada 3 fasa. Selepas ni dia akan masuk fasa kedua, dan kemudian dia akan masuk fasa yang terakhir. Fasa yang pertama, Nabi sebut kepada sahabat-sahabatnya, kalian akan berdepan dengan fitnah al-ahlas. Apa makna fitnah al-ahlas? Yang ni kita kena jelas dulu. Para ulama menakrifkan berdasarkan hadis ini, fitnah al-ahlas ini adalah satu gambaran suasana pelarian yang begitu ramai, kemusnahan harta dan keluarga serta nyawa manusia. Ini zaman dia. Zaman ramai manusia jadi pelarian, ramai kemusnahan ataupun banyaknya kemusnahan yang berlaku dalam dunia ini, dan juga nyawa yang menjadi taruhan, kebanyakan yang mati dibunuh. Maka ini disebut sebagai zaman al-ahlas. Dan kemudian selepas ni dia akan mari lebih besar, lebih dahsyat. Sebab ni baru fasa 1. Masuk level 2 ni tuan-tuan lagi kelang kabut. Hak yang ni pun dah kelang kabut. Kes perang punya pasal minyak hilang. Kes perang punya pasal harga barang naik. Kes perang punya pasal global jadi tak tentu arah. Dunia jadi tak tentu arah. Ini baru fasa al-ahlas. Belum masuk fasa kedua yang disebut sarra, dan belum masuk fasa yang ketiga yang disebut duhaima. Kita tak boleh lari daripada peperangan kerana ini zaman kita. Zaman kita yang perlu kita telan, yang perlu kita lalui adalah peperangan. Dia tak macam zaman sebelum ini. Sekarang ni, siapa sahaja yang hidup pada masa kini, laluan dia adalah peperangan. Saya bukan nak ajak tuan-tuan perang, tapi nak ajak tuan-tuan sedar bahawa kita bukan berada di zaman yang seronok. Kita berada di zaman yang penuh dengan cabaran. Bila masuk tahun demi tahun, artinya apa? Cabaran kita makin hari makin kuat. Dia tak macam sebelum ni. Sebelum ni masuk tahun baru seronok dengan bunga api sakan, kan? Tapi kali ni bukan setakat bunga api, kita kena telan api-api itu sekali, sampai ada yang terbunuh dan ada yang mati. Sebelum ini kita dapat saksikan perang di jalur Gaza. Kemudian kita dapat saksikan perang di Iran. Kita dapat saksikan perang di Lubnan. Kita dapat saksikan perang di Yaman. Esok tak mustahil kita akan saksikan lagi peperangan di kawasan dekat dengan kita. Kerana hari ini pasukan Iran ini adalah pasukan yang sudah mengamuk pada hari ini. Dulu dia duduk diam, kita kacau dia. Hari ini dia tak boleh duduk diam. Hari ini dia bangkit berlawan. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, agak-agak Iran dengan Amerika ni siapa menang? Saya kata yang menang adalah Barcelona. Banyak sangat bertanyanya, kan? Iran dengan Amerika ni siapa menang, tuan-tuan? Saya tak mau cerita siapa menang, saya nak cerita tentang sejarah. Yang pertama, peperangan yang terjadi kali ini adalah pertempuran di antara Rom dan Parsi. Ingat ya, dua pemerintahan besar satu ketika dahulu yang pernah berkuasa di dalam dunia.
mereka telah tewas di tangan Islam. Ingat, sebelum datangnya Islam, Parsi ni memang dah lama berperang dengan Rom. Siapa kumpulan Parsi dan siapa kumpulan Rom? Dua-dua ni saya nak kena bawa hujah untuk tuan-tuan faham. Kumpulan Rom itu adalah Eropah dan Amerika. Ini adalah kumpulan Rom. Kenapa? Saya ambil dari petikan hadis, di mana dalam peristiwa malhamah atau perang besar di akhir zaman, orang Islam akan berperang dengan pasukan Romawi. Maka diperbahaskan tentang siapakah pasukan ini, maka disebut Bani Asfar, kumpulan yang berambut kuning. Kemudian dirujuk dalam terjemahan penafsiran yang lebih dalam, para ulama muhaddis menjelaskan Romawi itu iaitu Amerika dan Eropah. Ini adalah kumpulan apa? Kumpulan Nasrani atau kumpulan yang disebut sebagai Rom. Kerana pegangan mereka itu adalah kepada Yesus atau salib. Adapun Parsi ini adalah sekumpulan yang datang daripada Iran. Iran adalah kumpulan Parsi. Dan Parsi ini agama mereka bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani. Agama mereka adalah Majusi pada satu ketika sebelum datangnya Islam. Tapi apabila Islam menang di atas pertempuran berdepan dengan Rom dan Parsi, maka kumpulan yang paling ramai kuat membela Islam adalah kumpulan Parsi berbanding Rom. Apabila sahabat-sahabat Nabi berjaya menumpaskan dua kerajaan besar yang berkuasa di dalam dunia, iaitu kumpulan Kaisar dan Kisra, kerajaan ini tewas di tangan Islam. Maka kumpulan Parsi ini telah ramai memeluk agama Islam. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok balik nama-nama besar yang muncul daripada kumpulan Parsi, selalu kita sebut tapi kita tak tahu rupa-rupanya mereka daripada Parsi. Siapakah dia? Yang pertama, tuan-tuan kenal tak siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah Imam Hujjatul Islam. Beliau adalah daripada kumpulan Parsi. Begitu juga tuan-tuan biasa dengar hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Daripada mana Imam Muslim ini? Imam Muslim juga daripada kumpulan Parsi. Dan tuan-tuan, yang ketiga, tuan-tuan biasa dengar nama Imam Al-Khawarizmi, seorang pengarang kitab ilmuwan perubatan Islam dan perubatan dunia. Tuan-tuan, beliau juga muncul daripada kumpulan Parsi. Dan kumpulan Parsi ini adalah kumpulan yang paling kuat membela Islam berbanding yang lain. Jangan kita kata kita orang Melayu yang paling kuat bela Islam, jangan. Yang paling kuat membela Islam setelah mana Islam ni berkuasa dalam dunia satu ketika dahulu adalah kumpulan Parsi. Hingga hari ini pun terbukti kumpulan Parsi ni adalah kumpulan yang kuat membela Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya kata Parsi ni hebat dan dia akan menang dalam pertempuran ini? Saya tak kata mereka menang, saya akan kata Parsi menang. Kenapa Parsi menang? Sebab Parsi ini dia berpengalaman berperang dengan pasukan Rom sebelum Islam. Yang kedua, kumpulan Parsi ini memang hebat dalam peperangan, tak dinafikan. Ketika kita balik sirah Nabi SAW, Madinah dikepung oleh pakatan Ahzab. Ingat sejarah peristiwa perang Ahzab, di mana orang Yahudi berpakat dengan orang-orang kafir Quraisy menyerang Nabi SAW di Madinah. Mereka mengepung, buat kepung Madinah. Maka ketika itu datang seorang sahabat yang bukan bangsa Arab, telah memberi cadangan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bangsa kami kalau berperang kami akan gali parit. Maka dicadangkan kepada Nabi SAW untuk menggali parit di sekitar Madinah. Siapakah sahabat ini? Salman Al-Farisi. Ini bukan orang Arab, ini kumpulan Parsi. Orang Parsi telah memberi cadangan kepada Nabi SAW supaya menggali parit. Akhirnya perang Al-Ahzab atau dinamakan perang Khandaq kita menang dengan cadangan orang Parsi. Tuan-tuan, begitu juga hari ini. Kita balik kepada sejarah hitam Palestin. Sejarah hitam Palestin ni bila berlaku, tuan-tuan? Kita batah balik perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua. Kita dalam dunia ni ada sejarah. Sebab tu kena lulus sejarah SPM, kan? Kalau tidak patah balik, kan? Pasal kita kena patah balik sejarah-sejarah ni, kan? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah dunia, apa yang berlaku setelah perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua dan juga peristiwa jatuhnya khilafah Uthmaniyah. Dulu awal-awal dulu kuliah saya pernah sebut,
Generasi yang memimpin dunia ada berapa tuan-tuan? Ada 4. Yang pertama, fasa nubuwah, nabi-nabi memimpin manusia. Itu semua dalam hadis. Kita dah baca sebelum ni. Lepas ni kena cari balik video dia. Kalau tidak, kunyah kitab, kan? Bukan kunyah sirih, kunyah kitab, kan? Kita dah sebut dah sebelum ni. Fasa nabi-nabi memimpin manusia ni dah habis. Bermula dari Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fasa nubuwah. Kemudian selepas itu fasa khilafah. Nabi kata summa takunu khilafatun ala manhajin nabi. Kamu akan dipimpin oleh generasi khalifah yang mengikut jejak kenabian. Siapakah mereka? Bermula daripada khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Khalifah Hasan bin Ali, kemudian Khalifah Bani Umayyah, kemudian Khalifah Bani Abbasiyah, dan kemudian Khalifah Bani Utsmaniyah ataupun Khilafah Utsmaniyah. Bila kali terakhir Khilafah Utsmaniyah tersungkur di atas muka bumi ini? Pada tahun 1924 Masihi. Pada tahun 1924 Masihi, Khilafah Utsmaniyah dijatuhkan dalam satu komplot pengkhianatan. Dan tidak ada lagi khilafah setelah itu. Maka Nabi kata summa takunu mulkan jabriyatan. Kamu akan hidup di bawah satu generasi yang memimpin kamu secara mencengkam dan menggigit. Ini zaman kita lah ni. Zaman tak ada Nabi, zaman tak ada khalifah. Satu sistem yang menggigit kita, yang mencengkam hidup kita, yang menekan hidup kita, yang menjadikan kita susah, yang menjadikan kita parah. Ini satu sistem yang sedang kita lalui. Sampailah kata Nabi yang keempat nanti akan kembalinya sistem pemerintahan khilafah. Itu di bawah siapa? Khalifatullah Al-Mahdi. Makna selagi tak muncul Imam Mahdi, ini zaman yang kita kena telan. Tuan-tuan, bila jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, Palestin diambil oleh kuasa Inggeris. Inggeris telah mengambil beberapa negara di bawah jajahan dia. Antaranya Palestin, dan yang kedua juga adalah negara kita, di bawah Inggeris. Maka Inggeris telah memberi beberapa bidang tanah kepada Zionis Israel sebagai penempatan mereka. Sebab Inggeris ni dia ada 2 tempat saya difahamkan. Dia menempatkan orang bukan sebagai pelarian, bukan sebagai pendatang, tapi warga negara. Di antaranya Palestin, yang kedua Malaysia, kalau istilah bahasa Arab, Malaysia. 2 tempat ni dia letak orang. Dekat Palestin dia letak siapa? Zionis Israel. Diberikan beberapa bidang tanah kepada Zionis. Oleh kerana Zionis ni mengaku bahawa Palestin ni adalah bumi nenek moyang mereka, maka mereka mula menjarah tanah-tanah orang Islam di Palestin. Bila? Pada tahun 1948 dalam peristiwa Nakba. Ingat, Palestin ada sejarah hitam yang start dia adalah pada tahun 1948 Masihi. Ini adalah Nakba, maknanya malapetaka dan gelapnya bumi Palestin. Ketika itu tanah-tanah orang Islam dijarah. Orang Islam ada yang dibunuh dan ratusan ribu menjadi pelarian pada ketika peristiwa Nakba ini. Kemudian selepas itu tuan-tuan, Israel telah mendapat tanah yang begitu banyak, maka jadilah tanah haram Israel pada hari ini. Itu semua tanah orang Islam yang telah dijarah dalam peristiwa Nakba. Bila mereka ada tanah yang tersendiri, mereka telah bina 2 lapisan kubah besi untuk melindungi negara mereka. Ni Zionis ni. Tuan-tuan faham cerita kita sekarang ni berada di mana? Iran menang ke Iran kalah. Ni cerita dia. Syarat jangan tidur. Pasal sejarah ni takut pening kepala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saja saya bawa sejarah ni pasal kita kena sedar kita duduk di zaman bila. Bila mana Zionis telah membina dua lapisan. Satu lapisan dia telah mendirikan beberapa pangkalan tentera di negara-negara Teluk untuk mencantas mana-mana peluru yang sampai ke negara haram Israel. Maka negara Teluk diambil oleh Amerika Syarikat, telah mendirikan beberapa pangkalan tentera. Termasuklah Kuwait, Dubai, Arab Saudi, ini negara-negara yang berkeliling dengan Palestin ini. Dipasang semua pelengkap, mana-mana peluru yang sampai, negara-negara ni akan cantas dulu. Kemudian yang kedua, lapisan yang kedua dibina di dalam tanah haram Israel sendiri, iaitu Iron Dome. Dibina Iron Dome, mana-mana peluru yang masih lagi terlepas, Iron Dome akan cantas di langit Zionis ini, tuan-tuan. Di langit tanah haram Israel ni akan cantas peluru-peluru. So maknanya kuatnya lapisan kubah ni
Sejak daripada Nakba, tak ada satu peluru pun yang lepas masuk. Setelah dibina 2 lapisan ini, tak ada satu peluru pun yang lepas masuk mana-mana negara yang hantar. Tak payah sembang, tak sampai pun. Kalau ada cubaan untuk sampaikan peluru ke Zionis ataupun tanah haram ini, tuan-tuan, tak sampai. Pasal apa? Semuanya telah dicantas. Tapi kita dapat saksikan pada tahun 2023 sekitar bulan Oktober, apabila peperangan di jalur Gaza semakin sengit dan peperangan dibantu oleh pasukan-pasukan daripada Lebanon, daripada Yaman Houthi, maka di situ ada beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Iran atau kumpulan Parsi ini. Dan peluru yang boleh tembus masuk adalah peluru daripada kumpulan Parsi. Itu sejarah yang kita dapat tengok. Bukan sejarah lah, dia dah berlaku pun. Tak jauh daripada tahun-tahun yang kita lalui sebelum ini. Iran di dalam bulan Ramadan baru ni telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap tanah haram Israel dan negara-negara Teluk. Tuan-tuan perasan tak kenapa negara Teluk pun kena? Serangan dalam bulan Ramadan yang lalu adalah serangan kali ketiga. Kali pertama dia dah buat serangan, tapi pelurunya banyak dicantas. Serangan yang kedua pun kali yang kedua dicantas, tapi kali yang ketiga kenapa negara Teluk juga kena? Ni pintarnya orang Parsi dalam berperang. Bila mana diserang semua negara-negara Teluk itu pangkalan yang dibina Iron Dome untuk cantas peluru-peluru ni, maka semua peluru yang dihantar sampai ke seluruh tanah haram Israel. Sebab tu setan Yahoo pun jadi pening kepala. Peluru sampai. Tuan-tuan, kita sejak daripada dulu kita bukan buat apa pun, kita sembang gajah terbang je. Kita rasa kita lah pasukan yang takkan dikalahkan, tapi subuh tak pernah bangkit pun. Gagah sembang macam kita lah yang paling kuat. Tak ada, tuan-tuan. Ingat, Allah bagi peluang kepada kita. Kalau kita tak ambil peluang ini, kata Allah, wa yastabdil qauman ghairakum, aku akan gantikan satu kaum yang lebih baik daripada kamu. Ayat yang kita bacakan tadi. Pernah tak kita mengkaji ayat ini? Allah Ta'ala sebut, hai orang Islam yang beriman, kenapa liat sangat kamu nak berperang? Seronok ke kamu duduk di tempat masing-masing rasa nikmat ini? Baiklah, kalau kamu tak mau tolong tegakkan agama Allah, tak mau keluar berjihad pada jalan Allah, wa yastabdil qauman ghairakum, kata Allah, aku akan gantikan satu kaum yang lebih baik. Pernah tak kita tanya kaum ni kaum siapa? Kita tanya ni, kena tahu. Rujuk dalam tafsir. Maka dirujuk dalam tafsir Zamakhsyari. Ada banyak tafsir, tapi saya nak ambil yang ini. Pasal apa? Untuk saya nak kenalkan kepada tuan-tuan siapa kumpulan ini. Wa yastabdil qauman ghairakum. Kamu kalau diberi peluang, kamu tak boleh harap, kata Allah, aku gantikan satu kaum yang lain. Sahabat lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah kaum itu? Siapakah kaum itu? Melayu ke? Dia masuk dah tu. Melayu ke? Arab ke? Tajikistan ke? Mana-mana orang ni? Ditanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi tuju dan isyaratkan kepada Salman Al-Farisi serta keturunannya. Apa makna dia? Kaum yang lebih baik yang akan menggantikan kamu kalau kamu tak boleh harap adalah kaum daripada Parsi. Itu dirujuk dalam tafsir Zamakhsyari. Apa maknanya, Ustaz? Maknanya ketika Allah gantikan satu kaum yang lain, maknanya kita dah tak boleh harap. Kita jangan menyesal. Hakikatnya, apa yang Allah sebut dalam Quran kita dapat saksikan hari ini. Selama pembunuhan di jalur Gaza, apa yang kita dah buat? Apa orang Islam dah buat? Baik di negara Arab maupun yang bukan negara Arab. Mereka tak buat apa pun. Setakat sembang semangat hari pertama, hari kedua normal balik. Hari pertama semangat tak nak beli produk Israel ini, kita tak boleh sian saudara kita. Hari pertama, hari kedua Maggi dibantainya. Betul kan? Semangat kita ni tak sama. Oleh kerana ni tuan-tuan, Allah bagi peluang kepada kita, kita tak ambil kesempatan itu, maka kumpulan Parsi ambil kesempatan. Sejak daripada mereka menyerang kumpulan-kumpulan Zionis ini pada bulan Ramadan yang lalu, di jalur Gaza kembali aman dan tenang. Selama hari ini orang Islam kita tak boleh tenangkan keadaan itu, tapi kumpulan ini boleh tenangkan keadaan itu. Dan Ustaz, macam mana agak-agak Ustaz ni, perang ni berlanjutan ke macam mana? Rasa-rasa putuslah bekalan makanan dan minuman. Tuan-tuan, sebab ada orang tanya saya, Ustaz, rasa-rasa perang ni berpanjangan, nak kena prep ke makanan kita, Ustaz? Nah, dia start dah tu kan.
Kita kelang kabut pasal apa? Yang berperang dekat sana, yang sini pula kelang kabut. Ini isu global. Itulah otak kita sempit sangat. Yang berperang dekat sana, yang kita kelang kabut pasal apa? Kita berperang juga ke? Ni tuan-tuan, saya nak jelaskan balik pada agama. Balik pada agama Islam. Pertama saya nak sebut, kita di akhir zaman, kita tak akan diuji dengan kesusahan. Saya bawa beberapa hadis mungkin secara ringkas kerana masa tak mengizinkan. Yang pertama, Nabi jamin umatnya di akhir zaman adalah hidup dalam keadaan senang. Nabi kata nanti umat aku di akhir zaman pakaiannya silih berganti, makanannya berbagai-bagai juadah makanan dan rumah mereka diperhiaskan seperti kelambu Kaabah. Hadis Nabi. Nabi jamin umatnya boleh makan, boleh pakaian, boleh kesenangan. Nah, kenapa kita fikir susah? Nabi dah bagi tahu kita senang. Tak cukup lagi. Hadis yang kedua, satu hari Nabi solat dalam satu solat yang panjang. Nabi berdoa kepada Allah 3 perkara untuk umatnya. Maka 2 perkara dimakbulkan oleh Allah, 1 perkara lagi Allah tangguhkan. Dinamakan solat raghbatin wa rahbah, solat kesukaan dan solat kedukaan Nabi SAW. Suka kenapa? Ada 2 perkara Allah makbulkan, 1 perkara Allah tangguhkan. Di mana 2 perkara yang dimakbulkan oleh Allah? Yang pertama, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menimpakan kemarau dan kebuluran berpanjangan setahun kepada umat Nabi SAW. Nabi minta supaya Allah jangan azab umatnya sampai setahun tak makan. Jadi kita duk pening pasal apa? Nabi dah jamin. Para ulama kata melalui hadis ni umat Muhammad diberi kesenangan. Jadi ustaz nak kena prek tak makanan? Itu sebabnya letih saya sebut. Baiklah, saya bagi hukum akal bagi tuan-tuan fikir dengan waras. Tuan-tuan simpan makanan, prek makanan, beras apa segala macam. Kemudian bila betul-betul berlaku perang, putus bekalan makanan dan minuman. Tuan-tuan rasa agak-agak apa jadi orang yang tak ada makanan? Kesian dekat dia? Bukan kesian dekat dia. Tuan-tuan biasa tengok cerita zombie. Tuan-tuan je simpan makanan, orang lain tak simpan makanan. Maka orang yang tak ada makanan akan cari siapa yang ada makanan. Rumahnya tak kena serang, kena juga serang. Itu tak cerdik nama dia. Fikirlah dengan betul. Satu. Yang kedua, sahabat saya ni rajin simpan makanan, tapi bila hujung tahun dia buang. Saya tanya kenapa buang makanan ni? Dia kata makanan ni dah expired. Membazir tak? Membazir lah. Habis apa yang Islam ajar? Islam tak ajar suruh simpan makanan minuman. Yang Islam ajar adalah kuatkan rohani dalaman kita baru melepasi Ramadan. Itulah pendidikan. Setiap tahun Allah didik kita, didik rohani kita kuat nak menghadapi cabaran fitnah akhir zaman. Rohani kena strong. Kalau rohani ni lemah tuan-tuan tak akan berjaya. Sebab fitnah baru satu, belum masuk sarrak, belum masuk fitnah duhaimak lagi. Tak ada, bukan pasal makanan. Sekarang ni pasal diri kita. Sebab tu kita jadi serabut. Kenapa kita jadi serabut? Sebab kita tak duduk jalan agama. Balik pada jalan agama, kita tak akan serabut pun. Heran kita zaman sekarang ni. Kelang kabut macam-macam, kan? Sampai ustaz pun jadi susah lah. Pasal dah semua kelang kabut. Contoh ni sebagai contoh. Raya, pakat keluar nak beraya. Bukan. Pakat keluar nak beraya, ustaz nak pergi kuliah, habis jalan jam. Akhirnya ustaz dibatalkan kuliahnya. Pasal apa? Tak sampai-sampai lagi. Serabut sangat. Kita ada serabut. Panik sangat beli air sampai orang nak minum air pun tak boleh. Beli set-set air simpan di rumah air. Tuan-tuan, dia kelang kabut sangat. Pasal apa? Kos sara hidup meningkat. Tuan-tuan, zaman kita zaman senang. Nabi dah jamin. Kenapa kita fikir susah? Kerana kita tak duduk jalan agama. Sebab tu saya kata ini baru satu fitnah yang dinamakan fitnah al-ahlas. Tuan-tuan saksikan pelarian, peperangan, pembunuhan, nyawa yang banyak ni zaman dia. Sebab simpan makanan punya pasal berperang sama-sama kita. Pasal nak boleh makanan. Itu baru makanan. Kalau simpan minyak macam mana? Lagi naik minyak. Kan? Kalau simpan emas macam mana? Lagi naik emasnya. Berebutlah orang. Sebab anak Adam ni Allah sebut dah dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat cukup kau orang yang dah makan tu.
Manusia akan sentiasa mencari dan menghimpun-himpunkan harta hatta zurtumul maqabir, sampailah dia masuk dalam kubur. Selagi tak masuk kubur, otak kita duk mikir cari makan, cari duit, cari senang. Jalan cari senang pula macam mana? Jalan cari senang, biar orang lain susah, biar aku je senang. Dia jadi macam tu. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dia pertama disebut sebagai fitnah sarra ataupun fitnah al-ahlas yang sedang kita lalui pada hari ini. So tuan-tuan jangan risau, Iran akan menang. Pasal apa? Dia memang hebat dalam berperang. Kita tak nafikan. Sebab itu kita kena fikir diri kita, bukan fikir Iran, fikir diri kita. Kuat ke tidak iman kita? Quran kita macam mana? Solat malam macam mana? Berdampingan dengan ulama macam mana? Banyak tak kita menyebut nama Allah? Banyak tak kita solat-solat malam? Itu kena tanya diri kita lah. Itu semua kekuatan rohani untuk kita berdepan dengan cabaran akhir zaman. Kedua, kita akan berdepan dengan fitnah yang dinamakan sarra. Fitnah ini bahaya sebab apa? Dia keliru siapa betul, siapa salah. Kerana nanti akan datang seorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia datang daripada keturunan Nabi, dia mengaku, dan ramai juga pengikutnya. Sedangkan kata Nabi, dia bukan daripada keturunan aku. Kita keliru siapa musuh kita, siapa bukan musuh kita. Sebagai contoh dalam bulan Ramadan, tuan-tuan berlawan apa dalam bulan Ramadan? Jihad lawan hawa nafsu. Betul? Saya ulang balik, jihad lawan hawa nafsu. Nafsu yang mana tuan-tuan berlawan? Itu masalah dia. Kita nak kena bezakan ni mana baik mana jahat. Bukan semua nafsu ni jahat. Saya bawa 3 je hari ni. Nafsu dalam Islam ni ada 3. Yang pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mutmainnah. Mana satu musuh tuan-tuan dalam bulan Ramadan? Jam kan. Ustaz bawa ilmu agama jadi jam. Sebab itulah kita kena duduk dengan ulama, baru kita tahu siapa musuh, siapa bukan musuh kita, siapa yang baik, siapa yang jahat. Kalau kita duk maki hamu dengan ulama ni tuan-tuan, maknanya kita takkan tahu siapa baik, siapa jahat. Dalam bulan Ramadan yang kita duk berlawan itu adalah nafsu ammarah. Nafsu yang didorong oleh iblis dan syaitan. Keinginan. Nafsu ni apa maknanya? Keinginan yang didorong oleh iblis dan syaitan. Adapun nafsu lawamah kena ada. Apa makna nafsu lawamah? Bila kita buat salah, kita kena rasa menyesal. Rasa menyesal itu adalah keinginan, dan itu disebut sebagai nafsu lawamah. Kena ada. Ke tuan-tuan tak berasa berdosa minum arak? Tak rasa berdosa zalim orang? Tak rasa berdosa makan makanan yang haram? Kena ada rasa menyesal lah. Baru ada namanya taubat. Selama hari ni solat taubat kita macam mana? Macam tu. Itu bukan taubat, itu taubuat. Taubat ni apa syarat dia tuan-tuan? Syarat sah taubat adalah nadamun, menyesal. Maka menyesal itu adalah nafsu lawamah. Kena ada. Bukan musuh kita. Begitu juga dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah kembali kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu nafsu mutmainnah, kembali kepada Allah. Ke tuan-tuan tak teringin nak balik pada Allah? Nak hidup selama-lamanya dalam dunia? Tuan-tuan, kalau kita hidup selama-lamanya dalam dunia ni lah kita duk hadap sekarang ni, harga barang, kos sara hidup, kerja siang malam pagi petang. Tu dunia penat tuan-tuan. Bila tuan-tuan akan rasa semua penat ni akan hilang? Bila kita masuk kubur esok. Tak percaya, tunggu mati. Mati je kita esok baru kita tahu dunia ni sangat memenatkan. Maka kena ada dalam diri kita teringin untuk kembali kepada Allah. Kena ada. Sebab apa? Bila kita kembali kepada Allah, kita berjaya. Orang yang balik kepada Allah, Allah akan jaganya. Nabi sebut dalam hadis, ihfazillaha yahfaz, ihfazillaha tajidhu amamak. Peliharalah hubungan kamu dengan Allah, nescaya Allah Ta'ala akan pelihara kamu dari segala macam yang ada dalam dunia ini. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Macam Iran juga lah. Bila dia serang negara Teluk, negara Teluk ni musuh dia ke? Bukan musuh dia. Tang mana dia serang tu? Diserang semua adalah pangkalan-pangkalan tentera Amerika Syarikat. Bukan diserang orang Islam kan dekat sana. Dia serang pangkalan-pangkalan tentera. Hak yang ni duk kacau dia sangat. Makna dia kenal siapa musuh dia. Tuan-tuan, kita esok sama juga. Bila Imam Mahdi datang, tuan-tuan nak kenal Imam Mahdi tu macam mana?
Saya ustaz, kerana tengok jiran saya ikut dia, saya pun ikut. Ikut jiran. Kalau jiran masuk tandas, dia pun masuk tandas. Mana pegangan kita? Sebab kemunculan Imam Mahdi esok kita akan jadi keliru. Ini fitnah sarrak ni. Sebab Nabi kata bila muncul orang ini, dia akan buat segala bertentangan dengan apa yang Nabi suruh. Maknanya huru hara, kacau bilau, pembunuhan dan kekacauan dalam dunia. Muncul kumpulan ini dinamakan kumpulan as-sarra. Fitnah ini kita akan lalui nanti fasa yang kedua. Dan fasa yang terakhir, duhaimah, adalah satu fitnah yang dahsyat. Seperti daging-daging manusia bertebaran di atas muka bumi Allah. Pertumpahan darah yang begitu dahsyat hingga tertegaknya daulah Islam. Ini namanya fitnah duhaimah. Kemudian selepas itu insya-Allah kita akan tahu natijah, sama ada kita jadi orang baik atau kita jadi orang jahat. Sebab fitnah duhaimah akan memisahkan kita, engkau baik atau engkau jahat. Kesimpulan daripada kuliah kita pada hari ini, pasal dah tengok jam, raya pun nak raya lagi, kan? Yang pertama, zaman kita adalah zaman perang. Kita tak boleh lari daripadanya. Memang kita akan sampai kepada fasa perang. Sebab apa? Sebab Iran dah bagi isyarat dah. Dia kata kalau Thailand dan Singapura ni masih ni, dia mula cari pasal dah tu, kan? Sikit hari lagi kita akan saksikan bunga api di atas langit kita pula, kan? Pasal apa? Iran ni dah mengamuk, kan? Dia dah mengamuk, kan? Hampa cari pasal dengan dia, kan? Tuan-tuan, jangan buat main. Benda ni benda serius. Iran ni kalau dia mengamuk lain macam, kan? Dia bukan lagi babi hutan. Babi hutan tu sifat dia, maknanya kalau menyundul tak kenal siapa pun depan dia. Maka Iran ni adalah satu kumpulan yang kenal siapa musuh dia dan siapa bukan musuh dia. Pertama. Yang kedua, fitnah yang kita akan lalui 3 perkara. Fitnah al-ahlas. Apa maknanya? Pelarian, kehancuran, nyawa. Ini akan jadi taruhan pada ketika fitnah al-ahlas yang sedang kita lalui pada hari ini. Kemudian selepas ni akan masuk fitnah sarra. Akan muncul orang yang mengaku dia sebagai Imam Mahdi, tapi ciri-cirinya dia tak ikut pun jalan Islam. Dia buat lagi jahat, lagi teruk dan rosaknya dunia ini. Kemudian yang ketiga akan fasa yang lebih besar, iaitu fitnah duhaimah. Peperangan hingga pertumpahan darah itu, daging manusia bertebaran di atas muka bumi Allah. Seluruh dunia akan berperang dan huru hara dan hingga tertegaknya daulah Islam. Itu disebut oleh Nabi SAW. Bila dah jadi keadaan itu, maka Nabi sebut tunggulah Dajjal akan muncul hari ini atau hari berikutnya. Kesimpulan yang terakhir, kita sebagai umat Islam ada 5 perkara sebagai benteng asas. Secara lajunya saya sebut: solat malam, baca Quran, berdampingan dengan para ulama, berzikir, mengingati Allah dan berdoa di sepanjang malam, dan rajin-rajinlah puasa sunat. Moga-moga dengan 5 amalan yang kita buat ini, Allah Subhanahu taala pelihara kita di dunia dan selamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Wallahu alam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.